Baru-baru ni viral seorang aktivis Rohingya kritik Malaysia di Australia. Terus rakyat Malaysia kepanasan, dan aktivis yang kritik itu adalah Nur Azizah. Nur Azizah adalah aktivis Rohingya, survivor genocide, dan dia pernah diiktiraf sebagai Marie Claire Woman of the Year 2025 bagi kategori Voice of Now. Dalam ucapan yang tular dia bangkitkan isu Rohingya di Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Dan paling berat, dia kata lebih daripada 2,000 kanak-kanak Rohingya di Malaysia berada dalam tahanan imigresen. Isu pertama dalam statement dia adalah, betul 2,000 kanak-kanak berada di dalam tahanan, tapi sebenarnya 2,000 kanak-kanak tu menurut KDN, 2,000 tu bukan kanak-kanak Rohingya saja, kanak-kanak pelarian lain pun ada. Tahanan kanak-kanak tu ditempatkan sementara fasilitis pelarian kanak-kanak mereka tu siap. Dan isu kedua dia adalah lebih kepada rakyat Malaysia marah disebabkan hang ni tak bersyukur. Azizah tak kritik negara yang halau mereka, tapi Azizah pilih untuk kritik negara yang bantu mereka untuk tinggal sementara. Dan isu ni bukanlah isu di Malaysia saja. Kes yang paling teruk Rohingya ni adalah berada dekat Bangladesh. Dalam sekitar 1.2 juta pelarian Rohingya dekat Bangladesh. Mula-mula dunia puji Bangladesh sebab mereka buka sempadan pintu untuk Rohingya. Bantuan antarabangsa pun banyak masuk disebabkan itu. Tapi selepas bertahun-tahun, kes ni tak selesai. Cox's Bazar yang menjadi tempat Rohingya masuk, dia dah jadi satu kem pelarian terbesar di dunia. Penduduk tempatan rasa tertekan. Tanah, kerja, makanan, keselamatan jadi satu isu. Dan benda tu tak settle sampai lah Malaysia tersepit. Kita bukan satu negara yang kaya macam Australia, dan juga kita bukan negara yang sign Refugee Convention 1951. Pelarian dekat negara Malaysia, dia tak ada undang-undang yang jelas. Ditambah kompleksiti yang berlaku melibatkan pelarian yang tak ada status negara ni, macam Rohingya. Nak halau bertalih, semua benda jadi kelabu. Akhirnya rakyat marah, pelarian pun marah, kerajaan jadi pening. Jadi isu Nur Azizah ni dia bukan sekadar Rohingya tak bersyukur ataupun Malaysia ni kejam. Soalan sebenar dia adalah, sampai bila isu pelarian ni kita nak urus dengan emosi, bukannya polisi. Sebab kalau polisi tak jelas, komen TikTok akan menjadi mahkamah dalam isu ni. Dan bila TikTok menjadi mahkamah, semua orang rasa mereka adalah hakim.